Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak yang pengetua kasihi, hari ini pengetua nak beri satu pesanan yang boleh mengubah cara kamu belajar dan mengubah cara kamu melihat diri sendiri. Jangan fikir susah, fikir aku boleh. Anak-anak, setiap murid ada subjek yang mereka rasa susah. Ada matematik yang buat kamu takut, ada sains yang buat kamu pening, ada bahasa Inggeris yang buat kamu rasa lemah. Ada sejarah yang kamu rasa banyak sangat nak ingat, tetapi pengetua nak beritahu sesuatu. Susah itu bukan halangan. Susah itu proses. Susah itu latihan. Susah itu cara ilmu menguji kesungguhan kamu. Kalau kamu selalu fikir susah, maka semuanya akan jadi lebih susah. Tetapi bila kamu tukar fikiran kepada aku boleh, aku cuba, aku tidak mengalah, kamu akan terkejut dengan apa yang kamu mampu capai. Wahai anak-anak, kehebatan bukan bermula dari kejayaan. Kehebatan bermula dari keyakinan. Kalau kamu percaya kamu boleh, kamu akan cuba. Kalau kamu percaya kamu boleh, kamu akan usaha lebih. Kalau kamu percaya kamu boleh, kamu akan cari jalan. Kalau kamu percaya kamu boleh, ilmu akan menjadi lebih mudah. Orang yang berjaya bukan yang tidak pernah rasa susah, tetapi mereka tidak berhenti walau susah. Ingat ini baik-baik, susah hanya sementara, menyerah itu selamanya. Wahai anak-anak, jangan takut pada soalan susah. Jangan lari daripada cabaran. Jangan biarkan rasa lemah mengawal hidup kamu. Kamu lebih kuat daripada apa yang kamu sangka. Kamu lebih hebat daripada apa yang orang lain nampak. Kamu lebih mampu daripada apa yang kamu bayangkan. Bila kamu belajar dan rasa susah, tukar ayat dalam kepala. Aku tak pandai. Aku tak boleh buat. Aku memang lemah. Tukar kepada aku boleh cuba. Aku boleh belajar. Aku boleh jadi lebih baik. Susah hari ini, senang nanti. Anak-anak, dalam perjalanan hidup kamu, fikiran kamu adalah pemandu. Kalau kamu pimpin fikiran ke arah positif, hidup kamu akan jadi lebih kuat, lebih teratur, lebih berjaya. Sebagai pengetua, pengetua nak pesan satu ayat yang kamu mesti ingat. Jangan fikir susah, fikir aku boleh. Kerana apa yang kamu percaya, itulah yang kamu capai. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua agar lebih ramai pelajar mendapat inspirasi dan kekuatan untuk melawan kesukaran. Terima kasih anak-anak, kamu boleh dan Pengetua percaya sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak yang pengetua kasihi. Hari ini pengetua nak sentuh satu perkara yang menentukan sama ada kamu belajar dengan gangguan atau belajar dengan kejayaan, daya fokus. Anak-anak pelajar yang berjaya bukan yang paling pandai tetapi yang paling fokus. Fokus ialah kemampuan untuk menumpukan fikiran kamu pada satu perkara hingga kamu mampu memahami, menghafal dan menyelesaikan tugasan dengan lebih cepat dan lebih baik. Tetapi hari ini banyak perkara yang mencuri pokoknya fokus kamu. Telefon, permainan media sosial, notifikasi, rasa malas, tekanan. Dan bila fokus hilang, masa kamu hilang. Pelajaran kamu hilang. Peluang kamu hilang. Wahai anak-anak, pengetua nak beritahu sesuatu. Bila fokus kamu kuat, keputusan kamu naik. Percaya diri kamu naik. Kehebatan kamu naik. Fokus bukan bakat, fokus ialah latihan. Bagaimana nak tingkatkan fokus? 1. Tutup gangguan. Bila belajar, letak telefon jauh. Jangan ganggu diri sendiri. 2. Belajar dalam masa pendek. Gunakan kaedah 20-25 minit belajar, 5 minit rehat. Ini menjadikan otak lebih segar. 3. Buat satu tugasan pada satu masa. Jangan belajar banyak benda sekaligus. Otak kamu perlukan hala tuju yang jelas. 4. Sediakan tempat belajar yang kemas, meja yang bersih boleh meningkatkan fokus 2 kali ganda. 5. Tidur dan rehat secukupnya. Otak yang letih tidak boleh fokus. Jaga diri kamu. 6. Baca doa sebelum belajar. Doa menenangkan hati dan menguatkan ingatan. Anak-anak, fokus bukan perkara kecil. Fokus adalah senjata dalam peperiksaan. Fokus menentukan sama ada kamu berjaya atau tidak. Kamu mungkin tidak boleh jadi pelajar terpintar, tetapi kamu boleh jadi pelajar paling fokus. Dan pelajar yang fokus akan mendahului pelajar yang malas, akan mendahului pelajar yang main telefon, akan mendahului pelajar yang menangguh kerja. Sebagai pengetua,
pengetua nak pesan dengan penuh kasih. Kalau kamu mahu berjaya, kuatkan fokus, kerana fokus itulah kunci masa depan. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai murid mendapat inspirasi, nasihat dan kekuatan untuk menambah baik pelajaran setiap hari. Terima kasih anak-anak, tingkatkan fokus dan kamu akan melihat dunia yang lebih jelas.